Gamelan bukan sekadar muzik, tapi ia merupakan warisan budaya yang syarat dengan emosi, cerita dan ritma. Pada hari ini, dalam Orkestra Persembahan Tradisional Malaysia, kami menyelami pemain gamelan itu sendiri. Pelbagai irama warisan bangsa disatukan dalam satu pentas. Itulah keistimewaan program Orkestra Tradisional Malaysia. Dari alunan gamelan yang lembut hingga rentak muzik tradisional yang membangkitkan semangat. Program ini menjadi medium untuk mengangkat seni budaya ke mata para pelajar. Bermula daripada overture bagi kita nak penonton rasakan debaran tu. Seterusnya kita mainkan kebanyakannya lagu-lagu rakyat lah, macam Mengemping Padi, dan juga kita ada penari-penari untuk lagi menambahkan keasyikan kita punya recital ni. Juga ada satu international punya lagu, Mamma Mia. Kebanyakan lagu ni memang kalau kita dengar, setiap lagu tu membawa elemen yang lain-lain lah. Memang sangat best, sangat mengasyikkan. Untuk malam ni sebenarnya buat 7 lagu. Sebenarnya setiap lagu ni mempunyai gambaran yang tertentu. Yang pertama kali adalah dari sisi idea lah. Kita nak memiliki konsep idea mendapatkan pada persembahan. Nombor 2 adalah dari sisi maka. Nombor 3 adalah dari sisi manpower, iaitu kebanyakan pemain belum ada pengalaman yang besar. Orkestra Tradisional UKM tahun ni kira macam julung kali dia ada. Kalau ikutkan, dia sebenarnya kesinambungan dia daripada 2 tahun lepas ada Orkestra Tradisional Malaysia yang di time tu kita kolaborasi dengan Istana Budaya lah. Tapi kali ni UKM dia bergerak ke hadapan untuk kita nak ada satu band orkestra tersendiri. So macam hari ni alhamdulillah pada malam ni saja pun boleh kata penuh dekat panggung seni ni. So dekat situ nampak sebenarnya apa yang dibuat oleh Pusat Kebudayaan ni sebenarnya mendapat feedback yang positif daripada pelajar itu sendiri, hadirin-hadirin yang datang pada malam ini juga. So untuk harapan mungkin akan ada Orkestra Tradisional UKM yang lebih besar, yang lebih gah orang kata. Mungkin lepas ni kita buat kat data pula. Gamelan bukan hanya mengisi ruang dengan bunyi, tapi ia juga menghidupkan jiwa budaya kita. Para pemain gamelan bukan hanya sekadar penghibur, tapi mereka juga adalah penjaga warisan budaya kita. Sekian, saya Ezan Nur Azira melaporkan dari Nadi Bangi. Sekian, terima kasih.